Okay guys, so untuk trip kali ni aku nak turun cari tabung cek loban. So aku punya plan nak turun rakit B ataupun C. Tapi C tu rakit dia dah tutup lah. Rakit dah patah dua. Hei. So ini pun last trip aku kot turun sini. Tengok lah sana. Dah mula dah cuaca dah tak baik. So besok target nak menamuk ni. Malam aku nak try main najing black mata. Esok pagi surut pagi aku nak mancing tamuk. 1 hour later. Masih lagi menunggu bot tak sampai-sampai. Mana ni? Sekarang dah pukul berapa? Dah pukul 6.27. Tak sampai-sampai lagi bot ni. Ada target lah. Dah. Okey dah. Amboi. Beli balik. Dah okey. Okey. Wih, ni rakit ke apa ni? Oh no. Sianya rakit ni. Nah ini my last trip kat sini. Last trip aku lah turun sini. Nanti rakit ni dah tutup untuk semua mancing. Untuk keselamatan korang jugalah. Papan dah patah. Lepas tu dia punya katamaran ni dah masuk air. Jadi dia berat. So korang jangan tanyalah nak naik rakit ni, memang tak dapat lah. Lagi set up. Ni last trip ni. Lepas ni saya dah tak turun sini lagi dah. Set up ajing. Set up tamuk. Ni set up geli-geli. Apa dia? Tu yang bunga banyak. Oh, sisik. Ni kita main ajing malam ni. Try ajing. Sisik 0. Kenji juga. Dia hari biasa yang tak boleh. Sisik 0. Macam tamuk dia punya tu. Sisik overcast. Turut baru ke tu? Ini dah lama lah. Tu yang kecil. Tu baru. Tali benang 2 lebih dia halus. Macam rambut. Okey, ini untuk setup geli-geli. Carilah tebai pepe kalau ada. Oh, mantap bom pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mancing apa ni? Tebal? Ada ke tebal? Dia tak pandai lah mancing tebal. Teranas. Oh no. Sangkut nampak takut teranas. Ya, terang. Okey. Kita test main najing. Gunakan berudu. Ni jig head saiz. Ini saiz berapa ni? 1 gram. Tengok cari black mata ada tak? Mana ni nak belajar-belajar juga main ni.
Sambil menunggu ikan-ikan. Wih, nyamuk banyaknya. Ambil mata. Kasih tangkap tu je hit. Maksudnya try Carolina pula. Pakai jihit tak jalan lah. Ya. Akhirnya kena juga pakai Carolina jig ni. Oi. Dah lah halus. Ni boleh buat umpan. Oish. Telan ni. Alamak. Uish. Kurang loose ah. Tak apalah. Alah. Terlalu sangat pun tak boleh. Master anjing sekarang. Itulah. Kita nak cuba-cuba berajing. Malah nak tak ikan besar sekarang. Oh, betul anjing. Angkat terus. Ya, dapat. Alhamdulillah. Ngam-ngam. Jatuh lagi. Tak apa. Nama pun ikan game. Suka-suka. Ui. Besar. Mantap. Oh, jalan ah. Kena. Ush. Okay. Ui, mantap. Bruh. Telan lagi. Test again. Weh, penat dia. Tak boleh loose. Ui. Kaki loose. Ush. Okay. Mantap. Bahaya. Tengok macam ni, tak makan dalam, dia makan tepi. Makan tepi ni. Oh, tepi yang baik. Lemak.
tak telan. Ui, ini mesti dui pulut ni. Tak dekat ke? Dui pulut dah. Tak boleh kasih, tak boleh drag. Sangkut. Itu dia dui pulut. Lain tak ada. Apa lagi? Release lah. Ini bukan spesies target kita. Mantap lah. Sengaja je. Sengaja. Baru nak ambil pelaya. Ngam jatuh lubang ni. Tahu pulut. Tak ada lain lah. Kita dah tahu dah ikan-ikan apa kat sini. Waktu sekarang ni sangat memeningkan kepala otak. Oh no! Atas urut, bawah pasang. Pening. Dua harus Rasa ikan pun pening. Okay. Ada setengah orang tengok, surut lagi je. Surut sampai besok. Pada air pasang. Makin penuh. Tengoklah apa ikan. Malam ni kita santai je. Esok pagi jangan pula santai. Esok pagi kita gasak. Alah, sangkut. Orang kalau makan sangkut lah. Ada benda sangkut bawah ni. Tapi boleh lepas. Okay, strike. Boleh tahan juga. Alah, sangkut lagi. Ada sangkut tadi sawa apa? Orang makan kat sini sangkut ke? Lepas. Pump terus. Rasanya kot. Boleh angkat. Boleh kot, angkat je kot. Sawah. Takut lah. Gempit je kot. Ambil gempit pun. Air dia. Air dia lah sangat. Oi, sikit je dia makan. Tapi so dia hook. Makan sangkut kenapa? Muncul lah pagi-pagi ni. Sebelum matahari timbul lah dia. Air jampi ni. Apa tu campuran apa tu? Apa dah? Tepung. Itu nama dia campuran
balon sekali. Lagi tamuk bottom kan. Arus belum ada lagi ni. Tunggu ada arus laju sikit, barulah tamuknya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tamuk dari jauh kita kena ulu lah. Jurung-jurung tak ada. Harus dah mula ada. Okey, kita biar kat sini, tunggu dia melengkung. Okey. 4 jap. Aduh. Kena. Gulung yang ni Jauh ke dekat? jauh juga. Tiba-tiba ada tak nampak tau dia. Ada 3. Mata satu. Dia tak tabur roti baru datang. Ha. Boleh. Kita kena kontrol. Kena kontrol pula. Tengah kontrol. Apa tak nak timbul? Belum speed ni. Sali sahur ni. Masalah. Lepas tadi sahur tak? Ui. Lepas tadi sahur okey. Belum. Dekat dia tahu. Tak besar ni. Aku tak pergi ni. Tak pergi tadi. Unjuk lagi. Barulah dia nak merempit. Baling dulu. Aku layan ni. Bagi dia penat dulu. Tamuk ke apa ni? Untuk entak dia ni. Tamuk. Wih, tamuk ah. Dah dekat dah? Dah. Wuhui. Alhamdulillah. Bantal. Besar sangat. Besar? Boleh. Kecil ni. Akhirnya dapat juga tamuknya. Tamukku sayang. Dia telan lah. Cantik lah. Bawa tong kecil. Cukup ni. Muat je.
orang Nganjing orang tu tong tu pula. Tong tu besar, kita boleh isi banyak. Tong saya tu seekor dah cukup dah. Okay, kita cari lagi. Come on, aduh. Oh, dah gelap. Tolonglah jangan turun. Kalau turun pun bawalah rezeki yang banyak. Makan. Ngam-ngam. Kau punya ke? Kau punya yang jauh? Tak tahu. Tunggu je ada melengkung. Automatic hook. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada kat situ. Sambil hanyut tu makan ni. Yelah. Ya Allah, dah ada dah kat kampung. Masuk je. Kena. Solid lah, tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Solid hook lah. Aduh, rabut. Apalah. Tak solid. Tolonglah, solid hook lah. Makan tapi solid hook lah. Dah ada angin lah depan. Aku terpaksa control drag Kalau dia nak lari, lari lah. Kena geng Arif. Aku harap ni solid. Betul, solid hook lah. Golek-golek ni. Takut tu kalau dah golek-golek. Oh, dia berhenti. Kena kau punya tak? Aku nak elakkan daripada kena bonjut. Alamak. Okey. Kendor sikit je. Macam tak besar je ni. Okey lah. Okey. Saya tadi rasa. Tak juga. Dia golek-golek. Kau dah makan mata 3 ni. Oh, tengok tu. Dia henjut macam tu. Buka pegang tadi. Ada tu. Kau standby kau punya. Ini lama sikit tak apa. Kecil sikit lah. Kecil ni melawan kuat. Woi, syoknya mancing tamuk kalau macam gini kan. Syok kan. Nak pam kuat takut. Terpaksa layan. Alhamdulillah. Mantap. Come on, next. Mona tolonglah. Cik aku je. Asal terlajak pula dia.
Oh, dah ada angin dah ni. Pukul 9 dah ada angin. Alhamdulillah. Besar eh? Tak tahu. Okey dah tu besar tu rasanya. Lama. Joran apa ni? Shimano? Pelagos. Sotong. Hanya. Dah hanya dah joran baru. Jangan dulu. Oh. Selagi tak main, belanja dah. Mana uti tabur. Nak kecil. Tak apa. Harus dah laju. Jadi besar tu. Busy aku. Boleh tahan tu saiz. Nguk. Oh, mantap lah. Kaki loose. Wih, tu. Ada yang besar betul. Kat sini yang kecil je. Lemak sampah siapa ni? Nampak Macam yang tadi je. Ayuh. Alhamdulillah. Ui, berat ni. Tahu yang berat. Sarut yang berat lah. Akhirnya tak terkata. Dah, aku pun cuba lagi. Kita ambil tadi bang. Ular dia besar. Alau dia tamu. Julung-julung banyak sangat ni. Tu. Depan. Mana lah julung-julung kacau. Habis roti. Cepat lah julung-julung ni. Mana-mana baling dia ada. Aku letak roti besar punya. Macam jendul. Ui, beranak. Kena ambush ni dengan barakuda ni. Mana bang? Tak, halusinasi. Sini ya. Lompat di sini. Kecil tak? Tak besar. Boleh lah tu, boleh tahan tu. Tadi kot. Tengok, aku punya pelampung dah ni. Dah berbelit. Bahaya sih. Kena main loose drag kan ni. Oh, mana pergi? Ui, jahat tu lari entak-entak tu. Ui, kan julung-julung. Dia golit lah. Makan golit. Oh, boleh lah macam kau punya tadi dapat. Apa tu bang? Benda? Payah. Oh, lama. Pelayar apa? Oh. Pelayar kau? Waduh, tak perasan. Kau dah. Aduh,
boleh terbang pula saya. Kuat lagi sih. Oh. Cukup. Ada orang ah. Dia patah balik dari reverse. Nasib baik. Alhamdulillah ya Allah. Terus lucut. Gila. Nama ni rezeki. Aduh. Dia daripada reverse. Waduh, tong tak muat cuy. Tong tak muat cuy. Dah lah cuy, baliklah cuy. Cukuplah sampai ni saja cuy. Yang penting strike. Dia golek gua bantuin. Oh, balik dulu. Tak apa, aku takut dia ni. Boleh. Boleh ya? Tak boleh. Dia kutip. Kontrol tali gimana? Alamak, bergulung pula. Cover. Tali woi. Lambat lah. Asal kat situ je dia main. Tak nak turun Dia tak nak turun. Ni risau kan. Uish, sama saiz lah. Kecil lah, lagi kecil. Okey lah, itu yang tak tu. Makan, pum. Wish. Gila. Oi, pelampung siapa ni? Mencari lobok. Cek lobok. Hanya yang bercek lobok. Jaga. Sabar. Kuat betul lah. Saya macam gini kuat. Kepala. Alhamdulillah. Ujung tu. Yang jadi macam aku. Alhamdulillah. Yuhu. Tengok hasil orang sabar. Ujung-ujung nak bagi lah. Last ni nak bagi ni. Alhamdulillah. Lagi. Lagi. Dah. Tamatlah sudah Alkisah kami. Tunggu kat sini. Kalau kau nak baling-baling lagi. Okey, dah cukup setakat ni je lah. Time to get out. Okey, kemas. Cukup sampai sini saja. Woi, besar weh. Tak tahulah julung-julung ke tamuk. Oh sih. Alah, sedekah lah. Nantilah, tunggulah. Kita pergi rakit mana Rakit mana lagi ada tamuk? Keleman. Bi susah. Bi siakap banyak. Nak cari tamuk ni, kalau siakap ada memang payah. Nak kena cari tempat yang tak ada siakap. Baru ada tamuk. Anjing.
Okay, macam biasa kita up hasil. Okay lah Adalah juga tamuk. Walaupun ikan junjulung banyak kacau. So aku punya hasil aku dapat 3 ekor. Inilah. Dia bagi tak? Melompat kan. Oh, yang ni besar ni, 1 kilo lebih. So member punya hasil nasib baik ujung-ujung dia bagi 2 ekor Alhamdulillah tak kompau. Hidup lagi lah. Okey lah. Nama air batu dah habis. So rakit ni pun dah tidak dibenarkan naik lagi sebab dah teruk sangat. Ini pun aku last trip turun sini. Lepas tu aku dah berlayar di lautan. Jamal pun dah oversea. Tak tahu lagi bila turun. Hidup lagi. Sihat lagi ya. Sihat lagi ya. Okey dah. Sampai sini saja. So aku dah boleh timbang. So aku nak timbang. Yang ini seko 1,5 kilo. Dah siap kemas dah. Dah. Yang ini nak masuk tak dia. Oi. Sekilo ada tak? Sekilo tepat. Sekilo tepat. Aku 1,100. Nipu lah. Berapa ratus? Ada tadi tak off. Bakau brand Bakau lah. Come on, 1,100. Iyalah. Tepat Yang ini Teka kau teka apa-apa? Tak, aku off dulu. Ni 6,5. 600 gram. Aku kira ni kira 700. 700 gram. Tak off belum? Dah. Iyalah. Betul kan? Salah je. Come on lah. Gua ada mancing. Memang lah. Tamuk ni lama Memang lah. Semenjak daripada Setulang Laut dulu tau. Tahun 2002 tau. Gua mancing tamuk. Beza sikit je. Sikit tu.